Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke Zo Channel. Jadi hari ni bertarikh 20 Disember 2025, iaitu hari Sabtu. Aku sebenarnya dah lama tak buat video unboxing sebenarnya. Jadi memandangkan hari ni barang yang aku beli ni pun dah sampai, jadi aku nak buat video unboxing. Ni bukan video review tau, ni just video unboxing saja. Next time insyaAllah aku akan buat video review lah pasal barang ni. Jadi apa barang tu? Barang tu adalah Hohem iSteady Pro 4. Ni adalah gimbal untuk action camera. Jadi ni adalah kotak dia. Jadi barang pun baru sampai, jadi jom kita unboxing. Okey geng, dia datang dalam kotak dan ada kes. Cantik. Dia datang dalam kes macam ni. Jadi gimbal dia mungkin ada kat dalam lah. Jadi jom kita buka. So kotak dia tak ada apa dah, kosong lah. Jadi dia datang dalam bag ni. Agak keras agak bag ni untuk protect kita punya gimbal lah. Kita buka, kita tengok apa ada kat dalam. So dekat dalam dia basically ada dia punya manual lah, safety apa semua. So ni dalam manual dia. Ni mungkin warranty card dan sebagainya. Jadi kalau korang nampak, jadi ni adalah gimbal dia. Dia datangkan, dia bagi kabel type C dengan dia punya kabel untuk ni lah, untuk gimbal ni. Jadi dia datang dengan macam ni guys. Aku tak tahu korang boleh nampak ke tak. Dia datang macam ni. Okey. Jadi ni adalah gimbal. Jadi gimbal ni hanya boleh digunakan pakai untuk action camera saja. Jadi next video nanti aku akan guna gimbal ni lah. Jadi so kalau korang tengok, ni adalah gimbalnya. Sekejap aku close up sikit. Jadi ni adalah gimbal dia. So far okey. Walaupun harga dia agak berbatutan, tapi okey. So dia akan dapat dalam bag macam ni lah. Dia ada siap bagi bag ni, jadi senang kita nak simpan. Jadi aku rasa video sampai sini saja. Nanti aku akan buat video seterusnya untuk gimbal ni lah. Nanti aku akan tunjuk contoh-contoh yang aku dah rakam menggunakan gimbal ni. Jadi sebelum tu jangan lupa like, comment, share dan juga subscribe. Okay, aku rasa itu saja untuk video kita kali ni. Video unboxing biasa saja, memandangkan aku dah lama tak buat video unboxing. Jadi jangan lupa like, comment, share dan juga subscribe. Hingga kita berjumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum. Bye bye.